Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Kinta Utara sentiasa unggul, salam SKTB excellent. Sebelum saya membacakan perutusan ataupun teks amanat daripada yang dihormati Puan Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara, Puan Haja Azharina. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa perkara penting. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah, syabas, terima kasih kepada Puan Sabiha Abu Bakar, Perlengkanan Co-Curriculum dan juga tim sukan yang telah dapat kita sempurnakan kejohanan olahraga kali ke-23 pada hari Sabtu yang lalu. Marilah sama-sama kita berikan tepukan sebagai tanda penghargaan kepada yang terlibat. Sungguhnya kejayaan kita menganjurkan aktiviti sukan yang telah dapat kita jalankan dengan lancar. Terima kasih juga kepada murid-murid, sama ada yang berjaya dalam acara yang diambil maupun tidak. Sekecil-kecil sumbangan yang telah anak-anak berikan, ia memberikan satu kekuatan kepada kita, kepada pihak sekolah dan guru-guru yang menampilkan bagaimana kita bekerja sebagai sebuah pasukan yang diperhatikan oleh ibu bapa awak. Sebab kita ditonton oleh ibu bapa awak berpanas, dan kalau tengok kelibat cikgu-cikgu yang berada di padang tanpa mengira panas matahari, sama macam awak juga. Artinya pengorbanan yang diberikan oleh guru bagi menjayakan aktiviti tersebut sangat kita hargai. Terima kasih cikgu. Yang kedua, pada hari kemarin 11 hari bulan, kita meraihkan, seluruh dunia meraihkan sambutan Hari Ibu sebagai satu tanda penghargaan kepada golongan yang bergelar ibu. Kerajaan telah mengisytiharkan satu hari istimewa untuk mereka. Jadi sama ada awak ucapkan ataupun tidak, jadi pada hari ini saya nak semua murid sama-sama kita lafazkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada guru-guru yang bergelar ibu. Jadi sama-sama kita ucapkan Selamat Hari Ibu kepada cikgu-cikgu. Sedia murid-murid? 1, 2, mula. Sekali lagi, Selamat Hari Ibu cikgu. 1, 2, mula. Okey. Ya, saya juga mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua cikgu yang bergelar ibu ataupun umi, apa juga panggilan yang dipanggil oleh anak-anak di rumah. Kerana, dengar sini. Dengar. Tanpa ibu, kita tak akan lahir ke dunia. Sebab itu pengorbanan ibu ini dilihat sebagai satu pengorbanan yang harus dihargai. Tidak bermakna ayah itu kita ketepikan. Ya. Sebab dilihat kepada pengorbanan ibu sebelum lahir, selepas lahir, membesar, ya. Sering kali dikaitkan dengan soal kehidupan. Yang ketiga,
Semalam juga kita ada satu lagi hari, iaitu yang pertama Hari Belia, yang telah pun diarahkan oleh Kementerian Pendidikan untuk semua sekolah menengah. Akan ada satu perhimpunan khas sempena sambutan Hari Belia pada 15 hari bulan. Dan awak dah sebut tadi satu lagi yang istimewa, iaitu Hari Guru. Hari Guru akan jatuh pada berapa hari bulan? 16 hari bulan Mei, iaitu hari Jumaat akan datang. Atas keperluan yang diarahkan oleh Pejabat Pendidikan Kinta Utara, program Sentuhan Harapan yang merupakan satu wadah yang dilihat sebagai satu cara untuk menangani isu nasional, isu besar, iaitu mengurangkan kadar ataupun bilangan murid yang tidak menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Anis. Mana Cikgu Anis? Jangan menyorok Cikgu. Dah lah Cikgu kecil, tak nampak. Dan juga Cikgu Rozita selaku penyelaras bersama, serta semua guru yang lain yang membantu untuk kita menjayakan program istimewa pada hari ini. Seluruh Kinta Utara, bukan sekolah kita sahaja, semua mengadakan pelancaran serentak pada pagi ini. Dan sepatutnya pada pagi ini ada pegawai daripada Pejabat Pendidikan Kinta Utara, dan mereka minta diteruskan juga pelancaran ini tanpa mengganggu jadual waktu yang berikutnya. Jadi saya telah pemaklumkan kita akan melaksanakan juga walaupun tanpa pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah. Berikut saya akan bacakan teks ucapan daripada Yang Bahagia Yang Dirahmati Pegawai Pendidikan Kinta Utara Puan Haja Azharina Alias sempena pelancaran program Sentuhan Harapan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan setinggi penghargaan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita sempurnakan pelancaran program Sentuhan Harapan peringkat daerah Kinta Utara bagi SK Taman Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak yang dikasihi, program Sentuhan Harapan ini merupakan satu inisiatif Pejabat Pendidikan Kinta Utara di bawah kelolaan Unit Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran dengan kerjasama Jawatankuasa Induk Pemulihan Khas Kinta Utara dalam usaha untuk menyantuni murid-murid pemulihan khas dengan pendekatan mentor dan menti. Program ini untuk makluman cikgu-cikgu similar dengan program yang pernah dan telah kita laksanakan pada setiap tahun oleh guru pemulihan Puan Jamiah sebelum ini. Tetapi usaha ini telah pun diberikan penambahbaikan dengan beberapa value added, nilai-nilai dengan harapan dapat mencapai objektif yang lebih terkesan dan berimpak tinggi. Sejumlah 111 buah sekolah rendah di seluruh daerah Kinta Utara berganding bahu melaksanakan program pelancaran secara serentak sebagai tanda komitmen bagi kita memastikan anak-anak pemulihan ini tidak terus tercicir dan terpinggir. Antara objektif penting bagi program Sentuhan Harapan ini adalah untuk meningkatkan keyakinan diri mereka dalam mengharungi sistem pembelajaran dengan bantuan dan bimbingan secara konsisten
daripada guru-guru. Jadi saya harap kepada cikgu yang dipilih, khususnya guru-guru daripada Panitia Bahasa Melayu, saya meminta kerjasama daripada semua guru yang dipilih. Menyediakan bimbingan yang sesuai dengan modul yang telah disediakan. Satu modul sentuhan harapan telah pun disediakan dan pengolahannya terpulang kepada pihak sekolah dan guru yang terlibat. Dan tentulah akhir sekali untuk kita memastikan murid-murid pemulihan bahasa Melayu ini dapat dikeluarkan daripada kelompok penguasaan kemahiran asas 3M. Kerana mereka masih lagi berada dalam konstruk yang sangat lemah dan memerlukan bimbingan. SK Taman Bersatu mempunyai 41 orang murid pemulihan daripada 744 murid. Ramai itu. Ya. Jadi saya harap kerjasama daripada semua pihak dapat mengurangkan bilangan ini dari semasa ke semasa. Guru-guru dan murid-murid sekalian, sebagai aset masa depan negara, semua murid perlu diberikan peluang yang sama dalam sistem pembelajaran masa kini. Walaupun murid pemulihan tidak pantas menulis, mengira atau membaca, tetapi pembelajaran yang adil juga dan berterusan perlu diberikan kepada mereka. Dalam konteks transformasi pendidikan negara, program Sentuhan Harapan ini sangat signifikan dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menggariskan keperluan menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk semua warga. Artinya tak mengira prasekolah sampai tahun 6. Awak perlu diberikan asas pembelajaran yang sama. Melalui program ini, satu sistem kaedah pembelajaran kolaboratif dan bimbingan one to one. Dan saya harap pada semua guru yang bertindak sebagai mentor, tidak ada batas waktu yang ditetapkan kepada cikgu-cikgu untuk membimbing murid-murid ini. Carilah masa yang bersesuaian untuk kita mendekati mereka walaupun kita tidak mengajar ataupun bukan guru kelas atau guru mata pelajaran. Anggaplah mereka ini sebagaimana anak murid yang dekat dengan kita, bahkan tidak salah kalau saya katakan kita umpamakan mereka ini sebagai anak kita. Kita tak tahu cikgu-cikgu, anak-anak kita di sekolah yang diajar oleh cikgu-cikgu lain, sekiranya berlaku keadaan yang sama, kita juga memerlukan menuntut mereka diberi bimbingan. Jadi saya harap kepada semua guru dapat mencuri ruang dan masa yang ada di sekolah dan tidak terkecuali kalau cikgu ada masa yang luang di luar waktu persekolahan, sekiranya perlu bolehlah cikgu keluar sedikit daripada waktu pembelajaran, luar waktu persekolahan. Membentuk mereka dengan penuh nilai kasih sayang, kepercayaan dan semangat pantang mengalah, iaitu menyerahkan kepada takdir sebagai suatu masa depan mereka yang tidak pasti. Kepada murid-murid pemulihan, program ini tidak bertentangan dengan kelas pemulihan yang dibimbing oleh Cikgu Anis.
Program pemulihan akan berjalan seperti biasa. Manakala sentuhan harapan ini adalah ekstra ataupun tambahan kepada apa yang disampaikan oleh Cikgu Anis dalam kelas-kelas pemulihan. Bai'ah kita kepada murid tahun 6. Kita nak pastikan zero pemulihan khas murid-murid tahun 6 bila melangkah ke tingkatan 1. Malu bagi cikgu-cikgu ni yang mengajar awak 6 tahun. Naik tingkatan 1 tak boleh membaca. Seolah-olah cikgu-cikgu taman bersatu tak ajar awak daripada tahun 1 sampai tahun 6. Jadi sebab itu semua sekolah mempunyai bai'ah, iaitu tidak ada murid sekolah kebangsaan khususnya yang terjebak dengan kelas peralihan. Jadi saya berharap pada murid tahun 6, ya, alhamdulillah tahun lepas kita berjaya bai'ah 0%. 0% murid-murid yang gagal menguasai 3M. Kecuali ada juga yang tidak lancar. Ya. Jadi pada tahun ini, sekali lagi saya minta pada semua guru supaya bai'ah ini dapat kita teruskan. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada sektor pembelajaran PPD Kinta Utara, Jawatankuasa Induk Pemulihan Khas Kinta Utara, semua guru pemulihan, guru-guru mentor dan pihak pengurusan sekolah atas kesungguhan menjayakan program Sentuhan Harapan ini. Semoga program ini menjadi batu loncatan kepada lebih banyak kisah kejayaan murid yang tidak didendangkan suatu hari nanti. Dengan sentuhan dan harapan itu mampu dikecapi sebagai sebuah kejayaan yang lebih cemerlang di masa hadapan, insya-Allah. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, itu sahaja ucapan hasrat daripada Yang Bahagia Puan Haja Azharina binti Alias, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Jadi sekali lagi saya menyeru kepada semua guru, siapalah kita kalau bukan kita yang menyantuni anak-anak pemulihan ini. Bukan sekadar Cikgu Anis, tetapi daripada pentadbir sehinggalah kepada semua guru yang bertanggungjawab. Kalau ramai murid yang tidak melepasi tahap penguasaan ini, semua guru juga harus mengambil tanggungjawab. Bukan atas seorang guru pemulihan sahaja. Terima kasih kepada Panitia Bahasa Melayu dan Panitia Matematik kerana kedua-dua panitia ini akan digemblengkan tenaga bagi menjayakan program Sentuhan Harapan ini. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan program ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja buat baik cikgu sangat saya hargai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya bagi pihak Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara dengan ini menyempurnakan dan melancarkan program Sentuhan Harapan peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Bersatu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. SKTB. Terima kasih.